Hai, Assalamualaikum. Selamat berpuasa, salam Ramadan. Jadi hari ni kita nak pergi bazar. Jauh sikit daripada Citra. Nak tahu bazar mana? Tengok video sampai habis. Alright guys, sekarang aku dah sampai dekat Bazar Ramadan Dataran Bandar Baru, Kulim. Let's jom kita ronda tengok apa yang boleh beli. Murtabak saya. So dekat sini kita ada YB meja mangso. Jadi kita ataupun kerja. Kerja. Georgia Bol ayam karan. Oh, nasi ayamnya. Oh, ayam kontrak. Nah, ni kita dekat mana? Sebut dekat. Sekarang kita berada di Bazar Bandar Baru. Sas. Sampai yang mana orang pakai bunsang, orang sedang apa nak mengajari Bazar Ramadan hak clear-clear punya makanan cantik-cantik punya beli mai bang ni. Ya Allah. Clear. Ini bau dia menyengat oh. Masak kau sini. Ayam untuk RM1, daging RM1. Manakah kuih-muih mana? Berapa balang semua adik? Berapa balang semua? Semua ada 18 balang. 18 balang. Ah, jenuh kelas. Belum, mani dulu. 18 balang lah ya. Cendol dah ada 3 kacang mai. Oh, parah tu. Masak bang ni memang tu. Bau dia naik, bau dia sampai. Buah-buahan segar. Berbuka tu dengan buah lagi bagus, orang kata sunnah. Paklang tabak. Oh, tepai tabak dia. Zoom sikit. Oi, tepai tabak dia.
goreng padu. Karan nampak karan. Tomato, rotapa. Oh, bau sedap, bau sedap. Shawarma pun ada, roti john pun ada. Kelihatan tak? YB Major langsung. Ini ada lawatan sama YB Major. Lawatan bazar dekat Bandar Baru. Oh, mana? Ini. Ani? Mai potong kat abang ni nak beli dia punya mi goreng. Masih mana wali kita, wali kepian. Dia bila mai bazar ni banyak sangat pilihan sampai tak tahu nak beli apa dia. Meeting mana ni? Banyak sangat. Jadi pilih setakat mana yang kita rasa. Tak payah nak beli semua. Ni yang jaga bazar. Undang-undang bazar. Cok udang. Tusuk pun ada. Pilih dia nak lagi mana. Tak payah pergi siam lah. Duk tang ni pun boleh beli. Bisa kau dah kat bazar ni. Gagak lah gagak. Lemak cedok tok buat yang berempah. Masak goreng. Oh, bau dah sedap. Okey, selesai jelajah bazar aku petang ni dekat dataran Bandar Baru. Macam biasa, aku cuma beli satu saja. Ronda bukan banyak-banyak kan. Okay, nak tahu next bazar aku nak pergi mana pula? Tunggu next video. Bye bye guys. Assalamualaikum, selamat berbuka.